Cross border Mauritania Morocco dah selesai. Memang lancar. Dia tak macam. Aku tengah jalan-jalan West Africa dari Senegal ke Morocco melintasi Mauritania dan Western Sahara. Lepas say goodbye ke Muhammad, aku berteruskan perjalanan untuk cross border masuk ke Western Sahara dari Mauritania. Sampai di border belah Mauritania, aku nampak IO train yang aku baru turun pagi tadi. Excited pula tengok. Oi, aku nampak orang tengah berdiri. Aku faham perasaan dia. Good luck gang. Border di Mauritania ni simple je. Cuma ambil masa sikit lah sebab tak ada istilah beratur kat situ. And next, ke border Western Sahara. Morocco menguasai sebahagian besar wilayah Western Sahara. So kalau kau masuk Western Sahara tu dikira masuk ke Morocco. Welcome to Morocco. Cross border Mauritania Morocco dah selesai. Memang lancar. Dia tak macam dekat Senegal dia masuk ke Mauritania. Tapi Mauritania ke Morocco sangat senang. Tadi naik van, dah cross border, dah chop-chop semua, everything settle. Sekarang naik bas ni pula. Naik bas ni menghala ke Dakhla. Ni border di Morocco punya side. Sepanjang 500 km aku naik bas di Western Sahara tu, macam ni lah pemandangan dia. Gurun sepanjang-panjang tidak. Aku dah fikir, kalau kereta rosak memang pisang mat. Jumpa lagi sunset. Kali ni sunset kat Western Sahara pula. Aku perasan sunset kat Sahara ni lawa-lawa. Bila tengok matahari tu tak sakit mata. Nampak bulat elok je. Mungkinlah sebab langit dia lebih berdebu, jadi matahari tak berapa nak silau. Agak-agak lebih 8 jam dalam bas, barulah aku mula nampak ketamadunan. Ada pula seorang hamba Allah ni yang baik hati. Tiba-tiba dia belanja roti kat aku. Orang belanja. Padahal tadi aku cuma bagi punya torchlight je. Aku bagi dia punya torchlight aku. Sedap lah. Sedap. Orang belanja. Sedap lah. Kasih sayang. Member ni buat member dengan anjing-anjing kat situ pula dah. Okey, kau jangan kena gigit sudah. Kau jangan pula cari klinik kat tengah-tengah gurun ni. Lepas dah tak tahu berapa jam duduk dalam bas, at last aku sampai juga ke satu bandar di tengah-tengah Western Sahara, iaitu Dakhla. Next aku bawa korang jalan-jalan tengok apa ada kat Dakhla ni. Sambung next video.